Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Okey, hari ini saya berada dekat macam biasalah, dekat Teluk Kabung tapi hari ini saya bawa sendirilah. Macam biasa dengan saya punya hero Hafiz dan juga member seorang lagi. Sekarang jam kat pukul 8, 7.55. Orang pun tak ada lagi ni, nampak kereta pun sikit je. Ada 3 buah je. Air surut jauh lagi. Bot semua kat atas darat tu. Jadi mungkin lambat sikit lah turun. Surut kering jauh lah juga. Ok lah, hari ni saja mancing. Dah lama tak turun Teluk Kabung secara, kalau korang tengok yang lepas kan saya naik bot besar, jadi susah nak masuk kat kawasan Kupang kat dalam ni. Jadi kali ni saya naik sendirilah, pakai bot kecil sikit, senang ciluk-ciluk kata orang kan. Ok lah. Ok, malah nak cakap banyak, nanti kita sambung lagi. Saya nak pilih umpan dulu. Ok, nanti sambung. Lepas guys, alhamdulillah. Okey guys, kita sampai spot pertama. Tadi cuma try sekejap je. Sebentar nunggu member ni seorang lagi ni. Hai guys. Dia belum sampai, kita turun dulu lah sekejap. Dapatlah kapas ekor tadi. Okey, ni kita try sebelah pulau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Terus terus. Semoga ada cintanya. Kat bawah dia je. Okey, kita tengok apa yang kena. Okey guys, saya ada beli ni, nampak? Fish finder murah punya, 100 lebih. Nampak dia tunjuk ikan banyak tu, tapi dia tak kira lah ikan besar ke kecil, semua dia baca. Nampak ramai ikan. Dia ke tidak tak tahulah ni. Alhamdulillah, strike pertama, kedua lah. Ikan apa guys? Ya, itu dah. Ya. Mayung guys. Oh yes. Mantap Sedap je lah ni. Ya. Itu Pak Rizal beraksi. Ada. Ada saiz. Duri guys. Wah, apa tu? Macam kasar je. Kelarap. Becuk. Mantap. Target dapat. Makan. Bau ya? Ya. Lepas. Ada. Ada juga.
Duri. Duri juga. Ambil. Yalah, duri lah, ini pun duri. Kasih. Ikan duri ya. Duri lagi. Apa duri? Adik. Dia nak mangkuk kali. Karena duri ni. Oh, duri dia. Mari kita lihat apa yang kena. Aduh, baru tukar mata. Tambak. Ke pinang ni. Tambak pinang. Diam je. Ya Allah. Duri. Rabut. Ambil tak? Hah? Mana? Ambil kata nak bagi jiran. Besar tu. Hah? Tu ke biasa lah gaduh. Ada palu ni. Tu lah. Pari ada gigi. Yang tak ada gigi siapa? Tak tahu lah. Ada gigi tak ada gigi. Boleh ke ada berdiri? Baling sikit. Oi! Mantap adik. Tak lawan ke? Ada. Mantap jos. Ya ke? Alhamdulillah. Nak rakam. Okey. Yes. Ya, joran dek. Ya. Oh, dia juga. So ya, saiz. Ini baru mayung. Patut dah tarik ikan. Aduh. Ayo. Pegang lagi. Duri guys. Okey guys. Hari ni tak rancak guys. Duri je guys. Sekarang ni lari guys. Lari. Tu, gelap dah sana. Hai. Dah gerimis pun. Patah balik ke rakit air ni. Alamak, apa tu? Alamak. Comot. Itulah. Okay guys. Umpang berteduh lagi dekat sini. Sambil-sambil tu ululah umpan ke bawah. Buat ada penghuni dasar yang babon-babon ke monster ke kan. Yalah. Hujan. Baik tu ke? Budak ni. Mantap.
dekat laki ai. Tergamam. Kamu au. Tergamam gitu. Jap. Nanti dulu ya. Tunggu dia naik ah. Dah naik kau tak tahu. Naik. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Cakap geng. Grip. Alhamdulillah. Cakap geng. Lagi dia main. Dari tadi dicari. Wow. Alhamdulillah. Kalau umpan hidup. Mantap. Alhamdulillah. Pasang lagi. Jauh pasang lagi. Jangan geng. Jangan. Patut ada bunyi dia crack. Cakap geng. Mantap. Dah lama tak dapat. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Mati. Kau rakam tu tak? Rakam. Makcik aku. Ya, kap. High five ya. Macam mana nak iPad ni? Cakap dapat 1000 Ada yang tunjuk tadi boleh. Sekejap ya. Grip berapa kilo? Atau berapa gram? So ni ada dalam 4 kilo lebih. Tengok. Okey. Botol menjadi kecil. Yo. Satu point 54 1.54 kilo setengah. Alhamdulillah. Dah pasang. Okey adik. Ada pesanan apa-apa tak? Ada. Ha. Kepada yang belum subscribe. Subscribe Ya. Aduh. Nasib baik ah. Tadi kenapa tak sahut ya? Tergamam. Kamu au. Tergamam gitu. Dia pegang je sahutnya, dia tak sahut ikan tu dia tengok je. Terkejut. Ingatkan apa? Rupanya siakap. Alhamdulillah, ada jugalah hasil hari ni. Besok kita kasih steam Jangan lupa subscribe Zoka Ono Fishing. Kepada yang menonton, terima kasih. Mantap. Okay guys, jumpa lagi next episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, dah siap menu kita hari ni. Siakap semalam kita dapat. Kita kasih steam lemon. Ya, okey, jumpa makan semua.